Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah pertama-tama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya yang begitu banyak yang tidak terhingga kepada kita semua. Dan alhamdulillah Allah taala memberi nikmat peluang, ruang dan masa kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul, untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala telah mengurniakan banyak nikmat kepada kita umat manusia. Dan sekiranya kalau kita nak bilang, nak hitung nikmat itu satu persatu, nescaya kita tidak akan mampu menghitung. Sebab terlalu banyak. Dan di sana Allah Ta'ala ada mengurniakan nikmat yang kecil dan nikmat yang besar kepada umat manusia. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat manusia, iaitu nikmat Islam. Nikmat Islam ini merupakan satu nikmat yang besar. Bahkan nikmat Islam ini merupakan satu nikmat yang eksklusif. Yang mana nikmat Islam ini Allah Ta'ala tak bagi, tak beri kepada semuanya. Allah Ta'ala pilih orang-orang yang tertentu sahaja untuk diberikan nikmat Islam ini. Maka sebab itulah kita kata Islam ni bukan sekadar satu nikmat yang besar, tetapi ianya merupakan satu nikmat yang eksklusif. Jadi kita ni, bapak kita ni, antara orang yang beruntung, antara orang yang terpilih, yang diberikan nikmat Islam oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau kita nak fikir dengan logik akal kita, kita ni hidup ni bukan sezaman dengan Nabi. Kita tak pernah jumpa pun dengan Nabi. Kita ni tak jadi 10 kupu dengan Nabi. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita ni untuk diberikan nikmat Islam. Cuba kita tengok. Di luar sana ada orang yang tidak diberikan nikmat Islam. Dan kalau kita nak fikir logik akal juga, sepatutnya orang yang hidup sezaman dengan Nabi, yang pernah jumpa dengan Nabi, yang tengok, yang tahu perangai Nabi itu lagu mana. Tambah pula kalau dia tu orang Nabi ke pula. Patutnya logik akal kita kata Islam lah mereka itu. Kalau kita fikir logiknya, tapi tidak begitu. Walaupun kita kata ada orang yang dia hidup sezaman dengan Nabi,
dia kenal Nabi, bahkan dia jadi wali waris dengan Nabi. Tapi belum tentu dia diberikan nikmat Islam oleh Allah. Belum tentu. Contoh siapa contoh? Contoh mudah kita kata pok saudara Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib ni salah seorang daripada pok saudara Nabi yang Nabi paling sayang. Bahkan Nabi anggap dia itu seperti bapa kandungnya sendiri. Nabi anggap dia sampai tahap tu, bapa tu. Kerana kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi kita ni lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Sebab ayah dia Abdullah meninggal dunia ketika Nabi kita masih lagi berada dalam kandungan ibunya Aminah. Dan ketika usia Nabi kita 5 tahun, ibunya Aminah mula meninggal dunia. Dan lepas tu Nabi kita dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Dan ketika usia Nabi kita 8 tahun, ada setengah riwayat kata 9 tahun, Abdul Muttalib mula meninggal dunia. Maka lepas pada itulah pok saudara Nabi yang nama Abu Talib ni, dialah yang mengambil tugas menjaga Nabi, membesarkan Nabi. Dia sayang sungguh ke Nabi, dan Nabi pun sayang ke dia. Bahkan Nabi anggap dia itu seperti bapa kandungnya sendiri. Dan Nabi sentiasa ajak dia, dakwah dia supaya dia masuk Islam. Tapi apa yang berlaku? Sampai mati dia tak mengucap. Sampai mati Abu Talib ni akhirnya mati dalam keadaan kafir. Mati keadaan kafir. Dan bila mati dalam keadaan kafir, Nabi teramat-amat sedih. Pok saudara yang paling sayang sekali, pok saudara yang dianggap seperti bapa kandung sendiri, mati pula dalam keadaan kafir. Bertenda-tenda sedih Nabi. Sehingga kan Allah Ta'ala turunkan satu ayat Al-Quran untuk tegur Nabi kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu kasih. Walaupun saya doa kepada saudaramu Abu Talib, tapi kita hanya dakwah saja. Hanya ajak je. Kita yang beri hidayah kepada siapa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Dia kata kita aku yang memberi hidayah. Tu pun aku bagi kepada siapa-siapa yang aku nak bagi. Ni Tuhan tegur Nabi kita. Dan rayanya mahanya nikmat Islam ini. Bukan semua orang tak ada bagi. Walaupun Nabi tu dakwah kita semua nampak saja dia soleh ni, tapi Allah Ta'ala tak bagi nikmat Islam. Jadi sebab itulah kalau kita perhati kepada kisah ini, kita ni kena rasa sangat-sangat bersyukur. Kita kena rasa sangat-sangat butuh. Sebab kita tak menjadi sepupu dengan Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi, tak hidup sezaman dengan Nabi, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat Islam kepada kita. Ini kita bersyukur. Baik. Apa tujuan Allah Ta'ala memberikan nikmat Islam kepada kita? Apa tujuannya? Antara tujuannya ialah supaya kita menjadikan nikmat Islam itu sebagai panduan hidup kita di dunia ini. Sebab kita hidup atas dunia ni, mana-mana pun kena ada panduan hidup. Tuhan dia tahu, dia cipta manusia, dia tidak biarkan begitu. Dia bagi panduan hidup kepada manusia supaya manusia ni hidup atas dunia, hidup dalam keadaan sebagaimana yang diredai, yang dikehendaki oleh Allah. Pentingnya panduan hidup. Kalau tak ada panduan hidup, hidup manusia akan kucang kacir. Hidup manusia akan penuh rana. Hidup manusia akan tak tenang dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bagi nikmat Islam, antara tujuannya
untuk manusia jadikan nikmat Islam itu sebagai panduan hidup di dunia ini. Penting ke panduan hidup ni? Penting. So, kalau kita kata kita sebagai manusia yang perlukan kepada panduan hidup, lebih-lebih lagi kalau kita kata benda pun perlukan kepada panduan hidup. Benda tu sendiri pun ada panduan. Apatah lagi kita manusia. Kalaulah kita kata benda, kita buat sesuatu benda tak ikut panduan dia, bunuh benda tu. Bunuh. Contoh kalau kita kata kita pergi kedai, kita beli sebuah kereta. Kita beli kereta baru ni, teleskopik ni. Tomei kata kita mahal kalau beli kereta kita ni. Jadi bila kita beli sebuah kereta baru, dalam masa yang sama dia akan bagi pada kita buku manual. Buku manual ni buku panduan tentang kereta kita beli ni. Jadi kalau kita nak tahu tentang kereta kita beli tu, kita baca lah buku tu. Sampai Z dia terang dalam buku tersebut. Baik. Jadi bila kita beli kereta tu fardu takdir, kita naik mari, maka kereta kita tu habislah minyak petrol. Naik mari habislah minyak. Maka kita kena bubuh lah minyak petrol. Tiba-tiba kita ni buat pandai kita tak tahu tempat bubuh minyak petrol tu mana. Kita pun tak telek, tak baca buku manual. Tiba-tiba bila kita pergi beli minyak petrol, kita pergi bubuh mana minyak petrol tu? Kita pergi bubuh tempat minyak selenda. Apa yang berlaku pada kereta kita? Minyak petrol kita pergi bubuh di tempat minyak selenda. Kita bubuh minyak juga. Bukan bubuh air, bubuh minyak juga. Cuma hak ni nama minyak petrol, hak ni nama minyak selenda. Tapi walaupun kita kata sama-sama minyak, tapi walaupun itu sebab jenis yang berbeza, silap bubuh tempat dia, maka kuno jangan ni lah kereta. Baru beli dah kereta tu, supik tak ada buat lagi. Tapi kuno. Apa bunuh? Sebab kita tak ikut panduan yang sepatutnya disilap bubuh minyak petrol bukan pada tempat. Tu kita kata benda. Kita manusia lebih-lebih lagi lah perlukan kepada panduan hidup. Orang putih panggil the way of life. Jadi kita ni hidup atas dunia, Allah Ta'ala bagi panduan hidup pada kita, iaitu Islam. Sebab itulah kita hidup atas dunia ni, kita tak boleh nak ikut kita. Tak boleh. Dia buat dah panduan. Sebab itulah kalau kita tengok Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ada pesan pada kita. Dia kata, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun." Kata Abdullah bin Umar, dia kata, "Ish ma syi'ta." Hiduplah kamu atas dunia ni sebagaimana kamu nak hidup. Ikutmu lah, mu nak hidup, mu nak lawan Tuhan kau, mu nak ikut kata Tuhan kau, ikutmu lah. Tapi mu kena ingat, fa innaka mayyitun, satu hari nanti kamu akan mati. Kena ingat, nak hidup, nak ikut kereta kau, nak lawan kereta Allah Ta'ala kau, ikutlah. Tapi ingat, satu hari mu akan mati. Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan dia kata, wa ahbib man syi'ta. Mu hidup atas dunia ni, mu kasihlah, mu sayanglah pada siapa-siapa mu nak kasih, mu nak sayang. Tapi mu kena ingat, fa innaka mufariquh, satu hari nanti kamu akan berpisah dengannya. Pisah. Saya sama mana pun sampai satu masa akan pisah. Tentu pisah mati. Tapi ada orang pisah belum mati pada. Contohnya nikah 20 tahun dah, 30 tahun dah, tapi cegah. Tahun ni saja dalam statistik masuk ke khabar 53,000 kes perceraian yang berlaku di Malaysia. Untuk tahun ni saja, dan untuk setakat bulan ni saja 53,000 kes.
Bukan 53 kes, 53,000 kes. Banyaknya cerah di Malaysia. Jadi kalau saya sama mana pun kata Abdullah bin Umar, siapa satu masa maka peace. Ada orang masa dia mula-mula nikah, oh sayangnya kepada pasangannya, lelaki saya ke bini, bini saya ke lelaki. Orang berjanji kita ni kena hidup semati. Janji ni, kita ni kena hidup semati. I love you, you love me. Yang berjanji masa nikah dulu. Tapi ini panggil satu perkataan yang dusta. Tak mungkin seseorang itu hidup mati. Mungkin ada berlaku tapi jangan-jangan. Kalau kita kata fardu takdir lah bini mati dulu. Ada lelaki sanggup dah masuk kubur dengan ini. Adakah sanggup? Apa kau nak masuk tak mau hidup lagi tak? Sama lah juga kalau kita kata tu lelaki mati dulu. Bini nak masuk kubur sekali kata lelaki. Oh, mana kata hidup semati? Tak ada. Kecuali mati sekali. Nak kita lah mati sekali, masuklah kubur sekali. Itu lah kita. Tapi kalau mati suku-suku, tak kira hidup mati. Kenapa tak? Jadi sebab itulah Abdullah bin Umar kata, kasihlah kamu, sayanglah kamu kepada siapa-siapa mu nak kasih. Tapi pun ingat, satu hari nanti kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta wa innaka majziyun. Masa hidup atas dunia ni kata Abdullah bin Umar, membuatlah kamu. Menubuat benda baik ke, menubuat benda jahat ke, ikutmu. Tapi mu kena ingat, satu hari nanti kamu akan diberikan balasan. Kalau mu buat benda boleh, maka dapat balasan boleh. Tapi sebaliknya, kalau mu buat benda tak boleh, maka dapat balasan yang tak boleh. Ini Abdullah bin Umar begitu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala memberikan nikmat Islam kepada manusia supaya menjadi panduan hidup kepada manusia di dunia ini. Sebab itulah ada setengah orang kita dia kurang faham. Bila kita tanya dia, Islam ni gapo kan? Oh, dia kata Islam ni mari masjid tak? Mari masjid, mari sembahyang Jumaat, main dengan mengajar, baca Quran, zikir, sedekah. Dia biasa tu. Islam itu kata ulama bukan sekadar itu. Islam itu ialah ad-din wa nizamul hayat. Islam itu ialah agama dan juga panduan hidup. Ini kenapa? Islam ini luas. Bukan sekadar bab ibadat tetapi bab panduan hidup kita di dunia ini. Ini itu dia pertama. Dan Allah Ta'ala memberikan nikmat Islam kepada umat manusia. Antara tujuan lainnya ialah untuk menjadi petunjuk jalan kepada manusia untuk kembali kepada Allah di negara akhirat yang kekal abadi dalam keadaan bahagia dan selamat. Kita esok kena balik. Tak ada orang ni boleh tukar langit. Tak ada. Siapa satu masa akan mati, dia akan panggil balik. Balik di mana? Negara akhirat. Dan di akhirat nanti dia hanya ada 2 tempat je. Dia tidak banyak tempat seperti di dunia. Di akhirat nanti dia hanya ada syurga dan neraka. Ada 2 tempat ya. Dan tanyalah siapa-siapa pun, semua nak pergi syurga neraka. Tak ada orang nak pergi neraka. Tanya orang kafir sekalipun semua nak pergi syurga. Dan kita sebagai orang Islam sepatutnya memang kena pergi syurga lah. Sebab itulah tempat asal kita. Tok kita, nenek kita, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Asal mana? Asal syurga. Jadi kita anak cucu dia, anak balik ke syurga nanti. Cuma persoalannya bila kita nak balik ke syurga tu, kita nak lalu jalan mana? Nak lalu jalan mana? Sebab di akhirat nanti ada 2 jalan. Satu jalan menuju ke syurga, satu jalan lagi menuju ke neraka. Jadi jalan mana kita nak lalu supaya kita tu menuju ke syurga? Jadi jalan itu kita kena tahu.
Kalau tak tahu jalan, pergi silap jalan kona lagi neraka. Nyanyo. Nah, jadi Allah Taala bagi nikmat Islam itu sebagai penunjuk jalan untuk kita kembali kepada Allah, menuju ke syurga Allah. Jadi tahu jalan nak pergi ke syurga penting ke tak? Penting. Jalan nak pergi ke syurga, nak tahu jalan itu penting atau tidak? Penting. Sebab kita sebagai orang Islam pandai kurang dalam sehari semalam 17 kali kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan ke syurga. Paling kurang 17 kali sana. Bila tu? Bila kita semayang 5 waktu. Dalam sehari semalam kita semayang 5 waktu ni 17 rakaat. 17 rakaat semua sekali. Dan setiap rakaat kita semayang, kita akan baca satu ayat, Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami, tunjuklah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan menuju ke syurga. Ni ayat ni kita baca setiap rakaat kita semayang. Mana kita kata semayang fardu. Pokok kita ni paling sunat banyak ni. Jadi lebih 17 kali sehari kita minta Allah. Nak ayat pentingnya jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan menuju ke syurga. Pentingnya sampai tahap tu kita minta. Sebab kita sampai satu masa kita mati. Bila sebut mati ni satu benda yang pasti. Nak mati pun mati, tak saya mati pun mati ni. Kita kata, aku tak saya mati lagi. Tak boleh. Sampai masa mati, nak mati pun mati, tak saya mati pun mati. Jadi bila mati itulah kita kena fikir. Aku lepas aku mati, aku nak pergi mana? Jalan mana untuk aku lalu? Jadi mestilah kita nak pergi ke syurga. Jadi kena tahulah jalan menuju ke syurga. Jalan mana perlu kita lalu? Sama lah juga kita kata kita hidup di dunia ni. Kita hidup di dunia ni, kalau kita nak pergi mana-mana, kita nak pergi ke satu tempat, kita kena tahu jalan. Tidak kata pergi yang begitu, kalau pergi yang begitu, sesat. Tak sampai tempat kita nak pergi. Contoh kita kata, kita nak pergi ke Zoo Negara Kuala Lumpur. Zoo Negara Kuala Lumpur. Kita tak perlu pergi Zoo Negara Kuala Lumpur. Kita tak kenal. Tapi kita nak pergi. Kita tak sesat jalan. Kita nak pergi, biarlah kita ni betul-betul sampai di Zoo Negara Kuala Lumpur. Kita nak ke mana? Nak ke mana? Dunia lebih canggih. Kita ada telefon. Dalam telefon kita ni ada orang panggil Google Map. Ada juga orang panggil Waze. Contoh kita kata kita guna Waze lah. Kita buka telefon kita buka Waze, kita type Zoo Negara Kuala Lumpur. Kita tekan tu kan, benda ni kita tunjuk jalan kita. Sampai sini dia kata kanan, kita kanan ni. Sampai sini dia kata kanan kiri, kita kanan kiri. Sampai sini dia kata isteri, isteri. Kita ikut sahaja apa yang wis royak. Hak telefon kita royak, ikut. Biasanya kalau kita ikut, kita akan sampai di Zoo Negara tempat kita nak pergi dengan betul. Tak akan sesat jalan. Kenapa tu? Sebab benda ni mampu menunjukkan jalan kepada kita di dunia ini. Hebatnya benda ni tu hebat. Baik. Cuma walaupun kita kata canggih, hebatnya benda ni. Ada iPhone-nya, ada Huawei-nya, ada Oppo-nya. Agak-agak benda ni boleh tunjuk atau tidak kepada kita jalan menuju ke syurga. Boleh tak kata? Kalau kita buka wish telefon kita tu, kita petai syurga. Kita petik. Agak-agak benda ni ditunjuk ke tak? Jalan mana yang perlu kita lalu untuk kita pergi ke syurga tadi? Dia tunjuk ke tak? Kalau dia tunjuk pun tak tahu mana. Kalau kita pergi pun sesat ke mana. Sebab benda ni tak mampu nak tunjukkan jalan menuju ke syurga. Lepas tu kalau kita nak pergi ke syurga, nak guna apa? Guna Waze juga.
tapi ways yang bernama Islam. Islam itulah penunjuk jalan kepada kita untuk kita kembali ke tempat yang kekal abadi, tempat yang bahagia, syurga Allah Taala. Maka bila kita tahu bahawa kita akan mati, maka kita kena bersedia. Kena bawa bekal secukupnya. Dan maka sebab itulah dalam hadis Nabi pesan, kita ni kena jadi orang cerdik. Kita hidup atas dunia ni, kita kena jadi orang yang cerdik. Lagu mana orang cerdik tu? Orang yang ada profesor ke? Orang yang ada PhD ke? Tu cerdik juga. Tapi orang yang cerdik sebenar, mengikut hadis Nabi, Nabi kata, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang cerdik itu ialah man dana nafsahu. Orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Orang yang sentiasa tengok diri dia. Yang sentiasa tilik diri dia. Dia tengok, aku ni sekarang mana? Adakah aku ni tergolong dalam orang juru, ikut segala perintah Ta'ala, tinggal segala larangan Ta'ala? Gitu kok. Dia cek diri dia. Oh, aku ni, okey dah. Cuma ada lah buat dosa. Cepat-cepat. Ni, tanda bersedik Nabi kata. Mandana nafsahu. Dia sentiasa cek muhasabah diri dia. Dan juga tanda orang cerdik itu kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal, kumpul bekal sebanyak mungkin untuk dia bawa lepas pada dia mati. Ini tanda orang cerdik. Dia kumpul dengan nikmat Allah Ta'ala bagi ke dia ni. Dia kumpul bekal sebanyak mungkin. Tujuannya, bila dia mati nanti, dia boleh bawa bekal. Tapi tak ramai lah lagu ni. Hak ramainya, duk kumpul bekal, nak tinggal kepada orang hidup. Ini masalah. Ramai orang, duk cari bekal. Bukan untuk dia tinggal ke orang hidup. Duk cari gitu ke harta, kerja tu, kerja sini. Sampai masjid pun tak ada nak mari. Setengah-setengah tu semaya pun tak ada. Apa? Nak cari harta mati. Padahal harta tu, bila dia mati, dia tinggal. Hidup gunung. Patutnya kita ni, harta tu kena cari juga. Tapi biarlah kita petikkan juga bekal hak kita boleh bawa lepas pada kita mati. Jadi orang cerdik ni Nabi kata, orang yang sentiasa muhasabah diri dia dan dia sentiasa mengumpulkan bekal untuk dia bawa lepas pada dia mati. Ini tanda orang cerdik. Baik. Sebab itulah, bila kita ni tahu kita nak akan mati, maka kita kena memperbanyakkan amal ibadah. Antara amal ibadah yang kita kena perbanyakkan semasa kita hidup ni, antaranya ialah kita kena banyakkan sembahyang di belakang imam. Masa kita hidup ni, 2 hari umur kita lagi ni, tak mati lagi ni, antara amal yang kita kena banyak, kita kena banyak sembahyang di belakang tu imam. Tahu ni? Kena banyak sembahyang jemaah lah. Buat kita ni bagus lah ni. Tadi mari masjid, jaga jemaah, sembahyang 5 waktu sembahyang jemaah. Bagus lah. Inilah sepatutnya. Jangan kita tunggu sampai satu masa, kita sembahyang depan tu imam. Atas yang kita buat tu. Tahu dah main depan imam? Tahu ni? Main jenazah lah panggil. Itulah sembahyang terakhir. Itu pun sembahyang kita bukan kita sembahyang diri. Jangan kita tunggu masa tu. Kita kena masa hidup ni kita kena baik sembahyang belakang tu imam. Jangan tunggu sampai satu masa kita sembahyang depan imam. Waktu tu nyesal kita. Baik. Itu antara amalan. Jadi siapa masuk kita ni ke mana-mana pakai mati. Dan kita kena ingat, mati ni bukan syarat mati itu tua. Bukan syarat mati itu sakit. Sebab ada setengah orang kita, dia kata, relax Ustaz. Muda lagi kan Ustaz. Haji tua kita tobat, kita pergi masjid kan.
Oh relax tak? Sihat kan hati sakit, kita tobat kan? Dia ingat kau mati itu syarat mati itu tubuh. Dia ingat kau syarat mati itu sakit. Itu. Syarat mati bukannya tua. Syarat mati bukannya sakit. Coba kita perhati. Selama mana okey di sekeliling kita mudah lagi mati. Mudah lagi mati. Oh ada sesuatu hak tak ada sakit ke apa tiba-tiba mati. Banyak dah takut kita perhati ni. Macam boleh lepas. Saya ngajar di satu masjid. Sudah semaya isyak. Email umum. Dia baca tadi pun baca WhatsApp. Dia kata ada seorang jemaah kita nama sikit-sikit meninggal dunia maghrib saat ni. Apa tu? Dia masuk bilik air nak ambil semaya nak mandi. Dia nak mandi masjid. Gebok dalam bilik air mati. Umur 49 tahun. Bila saya dengar saya memikir dia ni ambil semaya mandi. Nak mari dengar aku mengajar malam ni. Tapi ajar dia terlebih dahulu sampai mati. Nampak? Kalau kita fikir, jangan kita fikir kita fikir kita. Kita ni ke mana? Ke mana pula kita? Dia ajar. Oh, risau kita. Rasa baru mengajar tak ni? Dan 2 minggu lepas. Boleh kamu kita masuk sikit lagi? Kamu tak mari dah ke depan. 2 minggu lepas pun kamu pergi ngajar satu masjid lain. Sudah semaya Isyak tu imam umum. Imam kata malam ni pukul 1 pagi saya akan panggil dengan mikrofon masjid. Di pakat mari lepas kita akan semaya jenazah. Saya pun dengar, betul kok. Kau silap dengar pukul 1 pagi semaya jenazah. Ni. Pasal bila sudah tu imam umum makan. Makan saya pun tanya tu imam. Bapa tu imam semaya jenazah pukul 1 pagi. Sampai tu imam kena pakai panggil ke mikrofon. Orang tu mau tidur pukul 1 pagi ni. Imam kata kena semaya ke mana-mana pun sebab jenazah tu 3 hari dah mati. 3 hari dah mati jenazah tu. Mati dari mana? Mati dalam keadaan tak tahu. Seorang pramugara umur 32 tahun. Mati sekar-sekar di rumah dia, di ruang tamu dia tengok TV. Bila 2 hari dia tak pergi kerja, saya dia telefon. Telefon tak jawab. Dia pun pecah pintu tengok-tengok mati. 2 hari dia mati. Jadi bila mati, pergi hospital, postmortem ke apa gitu gini kan. Mandi-mandi kan. Jadi kita segera ke bumi, takut dia pecah perut. Jadi dia mengasal Kelantan, balik jenazah dia pada Pulau balik ke kampung. Jadi dijaga ke jenazah itu sampai pukul 1 pagi, terus main, terus bumi. Takut dia pecah perut. Umur 30 tahun, mati segala-segala diabetes. Oh, dia tak tengok lagi. Kata, anak mati. Ini dah berlaku semua. Jadi kita kena ingat. Syarat mati itu bukannya tua, syarat mati itu bukannya sakit. Tapi syarat mati itu ialah hidup. Hidup itu syarat mati. Bila kita hidup, kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Baik. Saya nak tutup kuliah kita pada malam ini dengan satu kisah. Satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini tak adalah seorang Nabi yang Allah Ta'ala bagi segala-galanya kepada dia. Nak kata kaya, dia lah kaya sekali. Nak kata puasa, dia lah puasa sekali. Nak kata alim ilmu, dia lah banyak ilmu sekali. Sehingga Nabi Sulaiman ini bukan sekadar dia boleh berkata manusia, jin boleh berkata, binatang boleh berkata. Hebatnya Nabi Sulaiman. Jadi satu hari Nabi Sulaiman ni dia buat satu majlis di istana dia. Istana dia duduk mana? Duduk di negara Palestin. Waktu tu. Jadi dia buat majlis di istana dia pun panggil semua rakyat dia. Malah lah betul videonya, white videonya, orang VIP dia rakyat biasa marilah. Jadi bila berada dalam majlis tersebut, ada salah seorang daripada menteri Nabi Sulaiman. Dia perasan ada seorang lelaki yang tidak dikenali. Dia
perhati ke dia. Duk tengok ke dia atas bawah. Dia pun semua pelik. Siapa lah lelaki ni? Nak kata aku ada hutang dengan dia, tak ada hutang. Aku tak kenal dia. Tapi lelaki ini duk perhati kepada menteri Nabi Sulaiman ini dengan satu pandangan yang pelik. Sehingga kan menteri Nabi Sulaiman ni, dia rasa tak selesa nak duduk macam itu. Bukan kami duduk perhati ke dia ni. Last sekali dia buat putusan nak balik awal. Dia pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Dia minta Nabi Sulaiman. Dia kata, wahai Nabi Sulaiman, izinkan aku nak balik awal ni. Nabi Sulaiman tanya, apa pula nak balik? Tak cakap lagi ke majlis? Dia kata, aku ni rasa tak selesa pun ada dalam majlis kamu. Kerana apa? Kerana daripada tadi lagi ada seorang lelaki yang tidak dikenali. Dia tengok kat aku, duk perhatikan. Lek dengan dia. Siapa pun dia? Aku tak tahu. Tapi tu saya pun tengok. Yalah. Memang lelaki tu duk perhati kamu. Yalah. Ini tak apa lah saya kata. Kalau nak balik, tak apa lah, selesai lah. Boleh lah balik awal. Tapi menteri Nabi SAW kata, memang aku nak balik awal, tapi aku nak minta tolong. Tolong apa? Aku nak minta mu tolong arah angin supaya bawa aku pergi ke satu tempat yang jauh. Aku bukan nak balik rumah aku. Aku takut kalau aku balik rumah aku, takut lelaki ni ikut. Jadi aku nak minta tolongmu, mu arah angin, biar angin tu bawa aku pergi ke satu tempat yang jauh supaya lelaki tu tak boleh ikut aku. Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala bagi mukjizat pada dia, dia boleh bunuh angin. Angin ni boleh bawa pergi ke satu tempat yang jauh, tapi mengambil masa yang sekejap sahaja. Jadi minta Nabi Sulaiman. Dia kata, tak apa, boleh. Mau nak pergi mana? Kata menteri itu, aku nak pergi ke negara India. India ni jauh, India dengan Palestin jauh. Jadi Nabi Sulaiman kata, tak apa. Nabi Sulaiman pun arah nak angin. Angin pun bawa lah menteri dia tu pergi ke negara India. Bila kawan ni pergi, Nabi Sulaiman tengok pemuda tadi tak ada juga. Pergi juga. Tapi Nabi Sulaiman sedar hati, dia tak ikut ke kawan ni, bukan balik rumah dia. Pergi ke India, pergi pula dengan angin. Pak mukjizat aku, tak ada nak apa tu. Sedar hati dalam Nabi Sulaiman. Sudah majlis, tiba-tiba Nabi Sulaiman tengok, ada mulut lelaki tadi. Manis mula. Maka Nabi Sulaiman pun berasa nak tahu, nak kenal siapa pemuda ni. Dan Nabi Sulaiman pun panggil dia. Dia kata, wahai pemuda, mu ni siapa sebenarnya? Dan kenapakah kamu ni duk perhati, duk tengok kepada seorang menteri aku dengan satu pandangan yang pelik sehingga dia rasa tak selesa nak duduk dalam majlis aku hari ni, sehingga ke akhir dia minta balik awal. Bukan setakat minta balik awal, dia minta dengan aku supaya aku hantar dia pergi ke negara India. Jauh India, nak lari pun. Jadi mu ni siapa? Dapat apa mu perhati ke dia? Kata pemuda itu, wahai Nabi Sulaiman, kalau mu nak tahu, aku ni ialah malakul maut. Aku ni malaikat maut. Malaikat berupa sebagai seorang manusia. Bapa aku duk perhati ke dia ni kerana apa? Kerana aku tengok dalam ketentuan Allah Ta'ala, dia ni mati mana? Mati di India. Waktu nak matinya dekat dah waktu tu. Bila aku mari cari dia, tengok-tengok dia duduk di Palestin. Aku pun dah nengok. Jelah kau dia ni mati. Tu yang kata mati di India. Tapi lo ni duduk di Palestin. Masa mati dekat dah. Aku tengok ke dia, aku takut silap cabut nyawa. Hanya yo kawet tu silap cabut nyawa. Mati awal dia. Tapi tak kira Allah Ta'ala ni silap. Maka sebab itulah aku tengok dia atas bawah. Tapi nak royak ketentuan Allah Ta'ala itu tepat. Benda yang pasti. Bila Allah Ta'ala takdir dia mati di India, oleh kerana dia takut pada aku, dia minta tolong muatar dia pergi ke India. Dan bila dia sampai di India, sampai masanya, aku pun cabutlah nyawa. Maka matilah dia di India, tepat masanya,
sebagaimana ketentuan Allah Ta'ala. Ini kisah pasal mati. Mati ni tak payah lari dah. Siapa masuk, mati. Yang mati ni tak ada notis. Dia tak boleh notis dulu lah. Mereka mati pun tak ada. Lari ke mana pun siapa masuk, mati akan mencari kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dia kata di mana saja kamu berada, maut pasti akan mendapati kamu. Dapat masuk, mati akan mencari kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita nusuk di sebalik tembok yang tinggi, yang kokoh, yang kebal sekalipun, siapa masuk, maut akan cari kita juga. Inilah mati. Benda yang pasti, kita nak mati pun mati, pasti mati pun mati. Insya banyak kita ni. Jadi saya tahu cukup setakat dulu. Mohon maaf masa lebih sikit ni. Dan mohon maaf jika ada kasar bahasa. Dan saya harap dengan apa yang kita dengar sejak tadi, dapat ambil manfaat, dapat ambil pengajaran daripadanya insya-Allah. Ma asabakum min hasanatin famin Allah, wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsi wa minasy syaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.